Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran TV PSS Sekolah Kebangsaan Bandar. Kami membawakan liputan khas Majlis Mesyuarat Agong PIBG kali ke-48 yang berlangsung pada hari ini dengan penuh meriah dan teratur. Majlis bermula seawal jam 2 petang dengan pendaftaran kehadiran ibu bapa, waris dan guru-guru. Seterusnya, pada jam 2.30 petang, mesyuarat agong telah dimulakan dengan kehadiran ahli-ahli PIBG. Kemuncak majlis pada jam 3.30 petang menyaksikan ketibaan tetamu perasmi, diikuti dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri, bacaan doa serta pelbagai atur cara menarik termasuk ucapan dan cabutan bertuah. Untuk mengetahui suasana sebenar di lokasi, kita bersama wartawan kami di sana. Terima kasih diucapkan kepada wartawan di studio. Saya kini berada di lokasi Majlis Mesyuarat Agong PIBG kali ke-48 Sekolah Kebangsaan Bandar. Pendaftaran kehadiran ibu bapa, waris dan guru berlangsung pada pukul 2 petang. Kemudian nyanyian lagu Negaraku dan Selamat Sultan. Majlis diteruskan dengan bacaan doa oleh Ustaz Amiruddin. Seterusnya, persembahan pembukaan oleh adik Haris Rifki dari kelas 6 Al-Farabi. Seterusnya, ucapan guru besar dan perasmian. Selepas itu, ucapan daripada YDP PIBG oleh Encik Amri. Apakah perasaan anda apabila melihat kehadiran ramai ibu bapa dalam mesyuarat PIBG hari ini? Saya rasa sangat gembira kerana ibu bapa prihatin terhadap pelajar dan perkembangan murid di sekolah. Terima kasih. Apakah harapan anda terhadap kerjasama antara ibu bapa dan sekolah? Saya berharap bekerjasama ini mendapat membantu murid menjadi lebih berjaya dalam pelajaran dan sahsiah. Terima kasih. Sama-sama. Selepas itu, mesyuarat agong PIBG kali ke-48 bermula. Terima kasih kepada wartawan di lokasi atas laporan tersebut. Diharapkan Majlis Mesyuarat Agong PIBG ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa demi kecemerlangan murid. Sekian sahaja liputan kami untuk hari ini. Terima kasih kerana bersama TV PSS SK Bandar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.